90 dB. So guys, hari ini saya berada di Lita Sepang yang di mana nanti F1 Bahrain akan diadakan di sini. Lokasi saya sekarang ni berada di main grandstand yang harga tiketnya RM2,000. Jadi siapa beli tiket kat sini, jom kita buat touring sikit. So nanti dia punya main gate dia, korang akan masuk dekat sini lah. Dan bila korang masuk, korang akan nampak macam ni. Dia satu ruang yang luas. Yang belah kiri ni ialah dia punya main grandstand yang menghadap North Paddock. Yang belah kanan ni pula ialah main grandstand yang menghadap South Paddock. Jom saya bawa korang ke dua-dua kawasan dan kita akan pergi ke hujung sekali di mana titik pertemuan dia. Iaitu ada satu tower dekat hujung sekali. Okay, sekarang ni saya berada di main grandstand. Korang boleh tengok lah, ini tempat yang korang bayar dengan harga RM2,000. Dan korang pun boleh nampak setiap kereta lah dekat dia punya paddock. So keadaan kursi okay lah, di sofa consider bersih jugalah. Yang saya duduk sekarang ni yang belah bawah, atas sebenarnya lagi lah. Jom kita tengok di atas pula. So view atas ni lagi best. Boleh nampak kereta line up kat situ. So ini bahagian main grandstand yang menghadap South Paddock. Okay. Kita sekarang nak pergi betul-betul dekat hujung main grandstand. Okay guys, sekarang saya dah sampai ke betul-betul titik pertemuan antara main grandstand sini punya apa, North Paddock, dan sana ialah South Paddock. Okay, so sekarang ni saya berada betul di tower main grandstand. So ini ya POV ya. Itu ialah G Hill Stand, nampak tak bukit-bukit tu? Yang bukit-bukit tu ialah tiket yang paling murah sekali masa F1 Bahrain nanti, dalam RM200 lah. Siapa yang beli tiket dekat sana tu disarankan bawa payung, bawa air semualah, bawa kipas, sebab itu open air, memang terdedah. Berjalan dekat dalam Lita Sepang ni dekat 6 kilo. So guys, itu dah sedikit POV di main grandstand Lita Sepang. Korang beli tiket kat mana? Cek komen di bawah.